Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah hari pelantikan penyampaian watikah pelantikan kepimpinan SMK Mersing. Jadi saya mendoakan semoga semua pelajar-pelajar yang telah dipilih berjaya melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Sekian, terima kasih. Kepada semua pelajar-pelajar yang dilantik, selamat menjalankan tugas dengan penuh berdedikasi dan berhemah. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Azan Jazmani sebagai Ketua Pengawas sesi 2025 ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan saya akan menjalankan tanggungjawab saya dengan amanah. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulkifli selaku pengerusi PSS SMK Mersing. Saya berharap seluruh pihak kepimpinan berjaya melaksanakan tugas-tugas mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dati Muhammad Nasir. Saya sebagai pengurusi badan. Saya merasa diamanahkan. Kita start dengan pengurusi kelas lah. Harap Okey, cikgu Sulaiman Zahra dan pengurusi kelas. Okey, boleh. Nama saya Muhammad Zafar Nakibur Muhammad Najib. Saya pengurusi Tingkatan 5 tahun 2025. Jadi insyaAllah saya akan melakukan amanah dengan sebaik mungkin. Hello, I am Nurul Izzah as also a student. I will do my steps or job with all of my heart. That's all. Thank you. Assalamualaikum, saya Nushatina Binti Zainal dari kelas 5 Ibn Qayyim. Saya Ketua Asrama Skuli SMK Mersing pada tahun 2025. Saya nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang melantik saya sebagai Ketua Skuli SMK Mersing. Saya harap dengan didikan dan bimbingan cikgu-cikgu saya dapat diikuti sekali. Terima kasih. Pada pemimpin sekolah, anda semua adalah individu yang telah dikenal pasti memiliki potensi dan keupayaan untuk memikul tanggungjawab besar ini.